Malaysia ni antara salah satu negara yang kalau negara China dia nak jual phone, dia akan test kat tempat lah, macam SIRIM ke apa semua. Katakanlah nama tu dah confirm kat kita, then nama tu mungkin global confirm. At the end of the day kita tulis dalam BM, yang mana dalam BM ni mungkin ruang lingkup dia terhad. Macam mana kalau katakanlah tak ada media yang cakap pasal IT atau tech ni kat Malaysia? No, kerajaan tetapkan sasaran, berapa banyak charger kena ada by akhir tahun, tapi sampai sekarang macam tak sampai. EV ni bukan untuk semua, sebab kau kena fikir. Untuk petrol kau tak payah fikir, kau masuk kau pump. EV ni lifestyle akan berubah lah, definitely lah. Siapa-siapa yang beli memang lifestyle berubah lah. Bulan lepas Perdua dengan Maybank ada bekerjasama. Dia nak buat, kalau dalam bahasa auto dia, agility financing. So mungkin macam mana orang react dengan benda tu? Aku sempat baca tweet hang kau dulu, hang cerita masa zaman-zaman hampa tengah nak naik Aman tu. So jangan boleh bagi brief history macam mana hampa dulu dan sekarang kan kot. Kisahnya lah, so saya ada company servicing. Masa tu bukan zaman iPhone. Okay. Masa tu kita pakai phone pun macam Nokia N90. Sekejap, kau umur berapa ni? Kau kenal tak Nokia N90? Aku sempat kalau geng-geng sabun apa semua aku sempat. Okay. So geng-geng tu lah. Nokia sabun, Nokia Butterfly, Nokia X, Motorola X kan. Motorola Razr kan. So aku buat app namanya TG Mobile. Masa tu kalau kau nak book tiket, kau kena call. So app tu app Symbian. So basically memang untuk kita apa? Oh, dekat TGV Minds ada movie ni. Ada detail sikit, lepas tu tekan call launch lah. Call terus. So website Amal ni dia pergi cover, lepas tu semua orang download. Saya pernah jumpa yang founder ni, jumpa dekat event Barcamp. Lepas tu masa tu jumpa macam tu je lah. Oh kau lah yang tulis pasal aku punya app. Lepas tu aku habis traffic kan. Kita chill lah. Sampailah tahun 2011, dia kata dia nak cari CEO. Saya masa tu dah nampak Steve Jobs cakap this is why iPhone tak guna flash. Akunya periuk nasi habis lah. So bila macam tu, dia macam ini entah-entah silap akhir bulan, lepas ni iPhone memang mati flash. Dia memang mati. So saya masa tu masa persimpangan lah. Lepas tu bila si pengasas kan, Ahmad Firdaus tu, dia cakap saya nak cari CEO. Saya cakap lah, exact words, hati aku ada tegak sikit. Oi, macam tu je kan. Oi, kau ni serius ke? Ni kerja tak ada gaji. On lah. On. Tapi lepas tu kita orang pergi dekat kafe. Yang kafe tu dah tak ada pun sekarang ni. Kafe Coffee Bean dekat KS Center. So kita orang simbang kat situ apa semua. Okay lah, deal. Lepas tu lepas beberapa akhir tahun tu, tahun yang sama, mungkin quarter 3, quarter 4, baru AFI tu join lah. So kalau kira sejarah Amans ni, awal-awal daripada 2011 lah. 2011 tu dah sampai 2015 ke? 2011 sampai 2014 tu macam masih hanging lah. Masih hanging maksud macam kita duit pun tak banyak, pengiklanan pun tak banyak apa semua. Sebab masa awal saya masuk, saya punya mindset macam startup. Saya punya personal mindset macam saya nak keep on raising. Saya nak cari orang investor apa semua. Macam itu yang the whole idea yang okay untuk CEO walaupun tak. Okay untuk CEO tu, satu CEO kot. Bil lagi. Bil lagi nak jadi bos. Tapi saya dah bos lah. So saya tak heran lah sangat. Tapi sebab disiplin media lah. So disiplin media macam kita nak kita nak through media. So artikel ke, video ke, in any form ke apa, kita dapat berkongsi apa yang kita tahu. So macam, then kenapa kita awal-awal blogging? So kita nak sampaikan idea kita. So of course lah kita tak tahu idea kita tu macam mana. Kita nak macam self-publish lah. Kita dah ada pendapat. Tapi mungkin pendapat kita sama ada dangkal, ataupun ada basis, ataupun kau main rembat je atau palatau. Tapi kita nak sampaikan. Kita nak publish. So bila macam sebelum tu saya servicing, tapi saya ada blog. Okay. So bila saya dah nampak potensi Amans masa tu, macam dia tulis pasal local landscape of retail technology, macam ada setengah tu macam case macam kena hack apa semua, and then dapat banyak traffic apa semua. So saya nampak lah macam memang ada keperluan lah untuk macam ada something kat situ. Tapi lagi satu sebabnya di awal 2011 tu masa awal-awal startup kan, masa tu Grab pun tak ada lagi. Masa tu idea-idea yang menarik pun ni kurang. So macam mana kalau katakanlah tak ada media yang cakap pasal IT atau tech ni kat Malaysia, then macam mana kita punya local product ke apa semua. Tapi saya tak adalah nak cakap, nak claim kita orang ni like macam terlalu hebat ke apa. Sebab at the end of the day kita tulis dalam BM, yang mana dalam BM ni mungkin ruang lingkup dia terhad.
Tapi dia some sort of macam kalau ayatnya adalah fardu kifayah kepada orang ramai sebab kita nak sampaikan ilmu tu. Of course lah, bila kita ada masa saya masuk Aman semula, lepas tu adalah dekat website Aman tu, Ikhwan Azri jadi CEO Aman sudah apa semua kan. So saya masa tu dah ada kenalan bisnes dah. And then ni English speaking punya crowd lah kan. So dia tanya lah apa kenapa you what makes you jump into this one kan. Dia macam kita ni orang Melayu ke apa kan, kita ni tak faham bahasa Inggeris ke kan. Dia cakap nak kata tak faham tu tak ada juga sebab kita memang in general kita faham. But kalau katakanlah untuk orang tu baca pasal something in technology, dia terpaksa fikir daripada English nak convert ke BM, tu dah berapa saat dah dia kena fikir. So why not kalau katakanlah kita simplify, kita ni memang suka teknologi, and then kita bukan translate semata-mata, kita faham, kita tahu konteks, kita tulis balik. Itu juga kau yang buat apa, aku rasa banyak juga aku belajar perkataan-perkataan yang ditranslate dengan lebih elok lah. Oh, so seperti Aku rasa yang paling latest bukan tangkap layar. Tangkap layar screenshot. Ada Menatal. Menatal. Weh, Menatal scroll. Yalah, masa tu orang pun macam joystick, kayu dia apa semua kan. So benda-benda macam tu mungkin masa tu agak awal. Tapi kita mempopularkan lah. Meaning mempopularkan maksudnya macam rasa masa 2011 mungkin boleh dikira sikit je. Berapa banyak je majalah ataupun berita-berita berkaitan teknologi tapi dalam BM. Kalau dalam newspaper tak silap dia sisipan yang macam yang inlet lah, macam kau kena tunggu hari Rabu baru kau dapat benda ni. Masa tu sekarang newspaper rasa dah tak macam tu dah tapi newspaper kan dia akan ada hari sekian ni teknologi, hari sekian otomotif, hari sekian sukan ke apa semua kan. So dia ada asyik pengasingan. Tapi kita nak bawa benda tu hari-hari. Kita nak bila kita dah pun dah discover macam-macam. Sebab lagi satu so the first 3 orang ni juga. So kita orang ni masa tu dah banyak juga dapat positioning kita orang dalam dunia teknologi. Okay, 2010 ada program ni nama dia Maxi Stand. So Maxi Stand dia pilih 10 blogger untuk cakap pasal the new product dia. Bukan new product, sorry. Phone baru tapi yang ditawarkan oleh dia orang lah. So macam contoh package baru Maxis. Lepas tu kau beli telefon ni kau dapat package. Kau beli telefon ni dapat package. So masa tu setiap bulan ada phone dia. So aku dapat Samsung Galaxy S. So si Firdaus ni dia dapat BlackBerry rasanya. Yang Effie dia dapat apa lah. Tapi kita orang memang pernah dapat lah. Maksudnya kalau sebut pasal teknologi kat Malaysia ni memang muka-muka yang dapat atau muka-muka lah. Tapi tak ada, kita 3 je, ada lagi yang muka-muka lain kan. So tadi bila kau cakap pasal pendanaan tu maksudnya hampa dah lepas fasa tu maksudnya hampa berjaya dapat funding lah. Tak. Okay. Tadi Dia so tadi kan bila aku jadi CEO, ada member lain yang sebelum ni engage dengan aku pasal service flash ni lah kan. Weh, aku nak invest kat korang. Aku awal-awal cakap, kau main kan. Aku cakap, kau main. Tak, aku serius. Jom kita have a coffee kan. So kita pergi have a coffee apa semua. And then dia kata dia kata dia nampak something. Tapi dia pun sebelum ni dia ada menyentuh dalam bidang media juga. Dia pernah kerja dengan NST kot. Lepas tu dia buat bisnes sendiri apa semua. Tapi dia rasa aku rasa ada something yang aku boleh contribute by become your investor lah, angel investor. Style juga And kita orang adalah dia punya first startup. Kita orang adalah dia punya first angel investment. Angel investor kita ni boleh mention lah nama dia. Aku rasa dia tak prefer mention kot. Tapi kalau dia nampak video ni dia bangga lah. Rasa dia suka keep it cool. Tapi tu tak lama maksud aku untuk pada tahun 2011 dalam kita pun walaupun dekat luar dah famous dengan startup apa semua kan. Tapi hampa manage untuk betul-betulnya buy book punya angel investor yang memang main dekat buy into this idea. Main nak bagi duit. Hang tak sempat nak pergi cari angel investor tu. Technically yes. Tapi lepas masuk angel investor tu akulah macam aku punya mindset aku nak kena raising lah, keep on raising. Tapi aku pergi semua tempat macam nak raise macam pengalaman aku sebelum masuk Aman ni pun
Aku pernah buat apa yang kan flash website. Ya apa flash website, flash programming tu semua. Aku ada produk nama dia wedding website. Wedding website. Tapi the problem with wedding website ataupun the problem dengan business format, business model media ni. Okay, bila sebut business model media maksudnya kau akan bergantung kepada pengiklanan. Nak tak nak kau akan bergantung pada pengiklanan. Kau apa? Kau in one of the way ataupun katakanlah kau buat ni kita buat podcast apa semua, lepas tu belilah apa ni semua. Itu still dipanggil media dan kau mengiklan lah. Kau mengiklan something untuk jual. Ni speaker mahal saya sentuh. Kau still kena bayar iklan tu. Apa? Itu dipanggil business model iklan dan di mata investor, pengiklanan adalah something yang sangat volatile. Volatile maksudnya macam dia naik turun and then macam kalau katakanlah apa ada produk tu yalah cuba katakan kau orang produk lepas tu kena tarik tiba-tiba apa produk ni ada isu habis katakanlah kau dah lock kau dah beli pengiklanan apa semua and then macam lepas tu apa kita kena pull lah this produk so iklan yang dah di apa tu macam ni kena pull so macam even sebut pasal volatile masa awal covid aku dapat call dari klien. Ikhwan, I know kita dah sign for 1 year. But COVID happens. Oh shit. Can we pull? Aku masa tu macam Dia nak pull kita kan? dia nak pull. Dia nak pull, tak nak pull kan. Dia cakap okay lah. Sebab dalam sign contract memang aku ada klausa kau pull aku 50%. Okay. So dia tanyalah pull macam mana. Dia cakap okay macam ni. I think this is COVID. I mean it's not a simple pull lah. Apa if it's not apa macam cancellation yang apa macam aku tak suka kau aku cancel macam tu. But this is apa memang satu dunia berlaku kan. I bagi you pull and then I takkan penalize you lah sebab this is special. Ya kita tak tahu. Tapi alhamdulillah lepas sebulan je actually I think our product goes well with COVID. We go all in. So okay dia go balik. Iklan media is something yang volatile. So apa investor pun mungkin dia tengok appetite dia kan. Tapi so kita nak fix macam mana kalau tu takkan nak berserah sampai nak buat macam mana dah. Tapi ada jugalah ada some bukan misstep. Dia apa orang kata learning curve ataupun pembelajaran berbaloi. Ada 1 bulan tu ni masa tu sebab masih noob dan masih macam deal direct. Ikhwan, can we have iklan at your website for 1 month and then you punya website kena colour ni. Iklan tu nilai dia 10,000 ke 20,000. Aku setuju. Mengamuk member aku. Macam, ni iklan ni sebulan ke? So sebulan lah kita warna ni. Ya. Tapi the best thing is, okay, the thing about iklan, bila orang tengok, dan orang lain, boleh benda macam ni? Lepas dia nak ke? Lepas tu kita push lah sikit. So, for every work yang kita ada tu akan jadi macam portfolio. Kan tadi kan apa yang sebulan warna kuning tu 10,000 je. Tapi lepas tu dapat berkali ganda lah. Tapi bukan sebulan lah, bukan sebulan. Seminggu je tapi berkali ganda. Okey lah kalau berkali ganda semua. So okay assume dia letak dalam 3 ke 4 kali ganda dekat. 1,050 untuk tukar colour kan. Tapi masa tu macam okay. Kita baru belajar. Kita baru belajar dan kita baru this is how advertising lah. Sebab kalau advertising memang budget is there. Tinggal kita yang publisher ni nak berebut je. Tinggal kita punya effort je. Okay, untuk website dia untuk penetrate the bigger brand semua dia kena learn how agency works lah. So agency work dia akan ada brand, agency, and then publisher. Brand biasanya dia tak boleh pergi direct ke publisher lah. Sebab satu dia pun nak kena jaga governance. So and then second yang ni dia akan macam tapi yang agency ni dia macam yelah dia dapat marketing budget. Kita untuk produk ni kita ada marketing budget sekian. And then agency yang decide okay kita nak beli billboard kat mana, TV kat mana, radio mana, website mana. Lepas tu masuk kat sini lah. So masa tu dia punya yang agensi yang pegang kita masa tu masa tu tak pegang lagi lah. Tapi dia nampak potensi lah. Dia dah nampak 1 bulan Mamat ni website dia kuning dah. Lepas tu ni YouTube dia dah ada mula-mula dah ada video sponsor. Dia tanya. Tapi dia tanya you punya page view 300,000 yang sebulan. You go back 1 million you come back. Because you bawah 1 million page view, you literally not in the brand punya radar yet.
Brand mungkin dah kenal lah. PR tu dah kenal. Sebab you dah keep on apa ni semua. But dia belum sampai to the level yang boleh command yang macam influence. So this command influence ni kena lagi besar. So that's why dia kata, kau dapatkan 1 million page view sebulan, setiap bulan kau baru datang balik kat aku. Apa hang boleh bagi comparison tak? Apa macam untuk orang awam macam aku juga ni. Untuk kita nak gauge yang sejuta tu susah lah tu macam mana? Okay. Nak dapat sejuta tu. Oh. Yang boleh bagi contoh Beautiful Nara tak kat mana apa. Untuk aku nak faham faham. dalam skala tu macam mana? Kalau nak faham benda-benda skala traffic tu semua lah kan. Dia depend on nature of news satu. Okay. So and then the macam kalau katakanlah macam news-news yang semua orang boleh delete. Yang tu lagi cepatlah dapat page view. Itu sebab kadang-kadang kita nampak berita yang disensasikan apa semua. Yang mana bagi saya masa awal-awal muda macam inilah nak sensasikan apa semua. Tapi kita memahami daripada business owner, business point, betul lah dia nak the eyeballs. Okay. So kalau katakan nak dapatkan 1 million page view tu, kalau untuk tag memang susah. Sebab rata-rata kalau katakanlah tahun tu rasa siapa yang pakai iPhone dengan Android masa tu is T20. Sebab kalau katakanlah kereta, kalau otomotif dia barang yang desirability, meaning ataupun dia dah jadi keperluan kalau kita tak Malaysia. Macam katakanlah kita baru lepas kerja, kita susah nak pergi tempat kerja, kita cari kereta, kita akan cari kereta. Tapi kalau kita kita mungkin beli phone and then kita tak peduli pun siapa di belakang company tu. Kita tak peduli pun pasal startup ni. Kita tak peduli pun pasal asal phone aku lagging, sampailah phone aku lagging baru dia nak baca. Ataupun macam mana nak shortenkan URL kan, macam Bitly tu semua. Dia tak peduli pun pasal benda tu, sampailah ada keperluan. So teknologi punya topik is something yang susah in the sense of banyak benda yang kita kena buat untuk menaikkan benda tu. Kalau boleh tak apa bagi rank apa tahap susah ke apa? Yang paling susah apa dan paling lukratif, yang tertinggi bagi top 3 je kot. Yang aku tahu nombor 1 financial lah kot. Okay, lukratif financial yes, tapi financial pun sebenarnya dia tak perlukan page view yang banyak sangat. Sebab dia dah susah sini ya. Sebab dia susah, dia punya mode tu besar. Okay, so nak bawa tu pun susah. Jadi tapi yang nak spending dia pun tinggi. Bank nak spend tu tinggi. Macam agent insurance nak spend pun tinggi. Agent insurance lah, berjenama insurance nak spend pun tinggi apa semua. Jadi benda tu boleh kata budget ada. Benda tu boleh kata budget dah ready. Benda tu mungkin, tapi nak kata easy money tak juga. Kau tahu financial advice dah ada 50 pun orang. Betul. Kenapa ada seorang kan? So tu satu. Dan lagi satu mungkin macam knowledgeable, kena knowledge. So katakanlah dunia otomotif. Dunia otomotif pun ikutkan susah. Sebab kalau katakanlah kau buta-buta bangun dan nak jadi jurnalis kereta kan, berapa banyak kereta kau dah try dah. Kau bukannya boleh, kalau phone kau boleh beli, lepas tu esok kau jual, lepas tu kau rotate. Tapi kalau kereta kau kau berapa besar kaya kau nak trade in apa semua kan. Nampak macam tu susah lagi pula. So finance is like senang lagi. Finance mungkin, tapi ilmu lah. Ilmu tak ilmu boleh dicari. Macam kalau kereta ni, ilmu boleh cari. Duit kau kena kayuh juga. Duit kena kayuh juga. Okay, yang kalau katakanlah finance, lagi satu dari segi protokol. So macam tahu tak macam benda-benda yang kadang-kadang nak approve ni mungkin ambil masa yang lama. Regulation dia apa semua. So dia kompleks. So dia banyak moving parts. Auto dia pun banyak moving parts juga. Tapi pada masa sama dia punya mode longkang tu, longkang penghadang tu yang istana ada longkang, orang nak masuk tu pun sukar jugalah. Tapi untuk tag dia sekarang tag dah boleh kata senang. Entry dia mudah sikit dah sekarang ni. Entry dia dah mudah sikit dah sekarang ni. Tapi masa yang kita buat tu mungkin entry dia susah lah. So kalau aku nak rephrase balik tadi yang kau cakap tu, maksudnya memang yang paling atas sekali memang kita ada finance lah. Yang kedua tu baru otomotif, lepas tu kita tag. Tag ni boleh kata still atas. Nombor 3, nombor 4 lah kot. Top 3 lah. Sebab lagi satu dia dinilai based on purchasing power. Kalau macam iklan-iklan yang contohnya macam ubat gigi, FMCG, iklan apa semua, dia memang memerlukan eyeball yang terlalu besar. Okay? Dia memerlukan page view yang memang macam kalau Nara ke apa ke, dia kena target maybe 10 million sebulan. Jauh kan kita. Ya, jauh. Memang kalau yang tu semua dia kena lagi masses.
Tapi CPM dia, cost per apa, dia mungkin kurang sikit lah. Sebab untuk beli ubat gigi berapa ringgit je. Betul ke? Tapi itu dia sebab dia move in volume. Okay. Tapi kalau katakanlah yang macam produk financial, produk tech ataupun produk kereta apa semua, bang, sekali jual kereta RM60,000 kot. Kan? So apa? Tapi untuk kereta pun ada banyak entiti sebenarnya. Maksudnya kalau katakanlah tengok pada macam dunia otomotif, katakanlah dia orang buat iklan spending apa semua, memang dia orang lagi besar. Bajet dia orang memang lagi besar daripada tech lah. Sebab dia akan employ macam kita ada media buy dekat sini ada, dekat TV ada, dekat blogger ada, dekat apa media ada, dekat macam-macam ada, dekat billboard semua ada. Macam-macam. Sebab dia orang tahu apa, kalau kita dapat move 20,000 kereta, berapa? 20,000 kali 60,000, berapa? Tak boleh nak kira pun. Aku just recap balik yang kita punya apa, kau punya perjalanan kau dulu lah. Kau simply memang apa nak masuk ambil SSCO tu, kau nampak memang ada cahaya aman ni. Ada cahaya, betul. Cahaya startup apa, tapi lepas tu kau find out yang benda ni, barang yang kau masuk ni sebenarnya volatile kan. Lepas tu dekat situ kau apa start pergi apa ke arah yang apa traffic punya base lah. Betul. Yang safe kan. Cumanya yang kau cerita tadi, apa gini advertiser tu cakap kita ni tak berapa sampai per capita. Kita 300 kan. Lepas tu kau kita kena traffic kena hit lah. Lepas tu dia lepas dari situ memang kita cakap aman kembali dalam dia punya lane dia. Maksudnya korang terus berkembang lah lepas tu. Alhamdulillah berkembang lah. Dia 1 million, dia the first 1 million tu macam golden number atau macam untuk orang even kalau katakanlah untuk kau hit the mainstream atau macam kau ni jadi influencer terkenal contohnya. Kalau kau setakat 10,000 20,000 kau okay, alright. Orang lain pun macam okay. Tapi once kau dah dalam range of 100k atau 1 million tu, 1 million memang dia akan apa? Satu, dia akan pintu tu akan dibuka sendiri. Second, orang akan datang dan akan nak try tu apa ya, nak tolong-tolong, nak apa, nak sama-sama collaborate, sama-sama nak sama-sama makan, nak sama-sama untung. And tiga ialah sebab media is a numbers game. Okay, so kita baik sekarang ada 7 website. Tapi ada satu website English. Bahasa Inggeris. Apa nama tu? Nextrift. NEXTRIFT. So tujuan dia adalah untuk So bila kita kita punya speed of discovery news apa semua memang tahap, kalau nak tahu lah, Malaysia ni antara salah satu negara yang kalau negara China dia nak jual phone, dia akan test kat tempat lah macam SIRIM ke apa semua. So SIRIM ni ada satu badan sertifikat yang katakanlah nama tu dah confirm kat kita, then nama tu mungkin global confirm. So contoh tak silap lah. Dahsyat je SIRIM kita. Dahsyat. Power SIRIM macam level halal pula SIRIM ni. Level halal tu saya tak nak cakap lah kot. Saya rasa halal kita lagi 4. SIRIM kita level halal tu saya tak berani cakap lah kot. Tapi bukanlah apa 100% lah, maksudnya dia punya dekat luar tu diterima, diangkat. Okay, tapi level dia macam ni tak silap saya lah, Xiaomi ada keluarkan phone nama dia Civi. CIVI. Itu untuk market China lah. Tapi dia hantar kat Malaysia untuk sertifikat untuk jual kat Malaysia apa semua. And then tapi dalam filing nama tu dia nama dia Redmi. And then kita orang akan report macam sebab once produk tu dah ada dalam SIRIM memang akan dijual kat Malaysia lah. And kita akan tahu nama dia ke patent filing apa semua. And then lepas tu website luar macam contoh Android Authority. Dia orang tahu lambat lah. Bukan, dia orang akan nampak kita orang punya news. And then dia akan cakap Xiaomi CV finally will hit the market, but maybe under the name Redmi according to Amans. Wow, so macam kira sanad awal dia orang ambil. Sanad tu lah. Barang dia ambil barang kau lah. Kita ni lagi aula. So benda-benda macam mula kita tengok dia quote kita. Gempok siap. And then disiplin media lah. Kalau kita first break the news, kita pun eventually orang lain akan quote kita jugalah. So cincang ada quote, L'Oreal ada quote apa semualah. Tapi lama kelamaan kita nampak diorang yang overseas lah, yang US based ke atau Euro based, diorang quote dia L'Oreal.
Kita klik loyak pula source daripada Amans. Macam so kita miss one level lah. Sebab kita tulis dalam BM. So kita buat dalam English. So, tapi English tu selected. Yang English, okay. Untuk strategi English tu, kita orang tak letak, kita, of course lah, kita punya command dekat editor tu, kalau boleh, buat macam Amans jugalah. Tapi, knowing that Amans memang ada lagi tambah editor. English, masa tu ada seorang je. So, you buat up to your speed, up to your, I don't expect you sampai 30 news lah. 30 news, I think you akan, esok lusa you maki I lah kan. Macam, buat api, banyak gila nak kena buat apa semua kan. Tapi one day, kita to our source kita dapat Pixel. Dia cover. And then MKBHD ke Verge ke apa yang cover? Is this the real Pixel in the wild covered by Malaysia media? Nama dia Next Rave. Then untung lah. Untung traffic masa tu. Kita punya YouTube pun masa tu naik. Lepas tu bawah tu this guy from future apa semua lah. Sebab kita orang dapat that source lah. Ada sekali tu ada tak silap kita orang Spotify. Okay. Masa tu nak lancarkan kat Malaysia. Tapi malam tu kita nak tulis lah. Lepas tu ada media owner message lah. CEO to CEO lah kan. Bro, why you tulis pasal Spotify? Ada embargo. Aku ni respon pukul 12 pagi ke apa? What embargo? Sebab embargo adalah dokumen yang macam, okay, esok kita akan release pukul, contoh lah, kita akan release benda ni, kau tak boleh tulis sebelum 4 petang. Benda tu ada Ada, itu nama embargo lah. Belanjawan. Belanjawan. Dalam belanjawan, kalau katakanlah dapat tu, kan dia tulis atas tu merah. Tidak boleh ditulis, tidak boleh release sebelum belanjawan ke apa semua kan. So benda tu biasanya pengamal media dah dapat dah. Kita akan dapat beforehand and kita kena honor lah. Embargo adalah, kalau langgar embargo ni dosa-dosa besar lah. Dosa besar. Kau langgar tadi? Tak. Aku tak langgar sebab aku tak tahu. Macam tu kan? Mana aku tahu pula macam tu? Tak. Okay. Aku tak dapat dokumen tu. Tak nampak aku dapat tapi aku tak nampak. Dia macam, okay, semua orang beritahu. Okay, macam dia macam kau dalam group WhatsApp. Korang jangan beritahu yang aku nak kahwin. Korang nak beritahu aku kahwin. Beritahu aku kahwin ni aku publish pukul 4. Sebelum tu jangan siapa pun beritahu. Sebab mungkin aku nak beritahu orang lain ke apa semua. Orang yang penting-penting dulu. Tapi diorang pun, kau nak publish tak boleh sebelum pukul 4. Tapi aku tak ada dalam group WhatsApp tu. Aku tak simply said Amans masa tu tak ada dalam media radar tu, circle tu. So tapi lepas tu kita tengok pagi-pagi buta servis tu release. So bila this is why yang kalau katakanlah media dia nak dapatkan dia berita first tu always the most important one. So dan kita orang itu macam some sort of janji kita kepada pembaca lah, yang mana pembaca memang akan tahu seawal mungkin. So diorang tak payah nak pergi The Verge ke, diorang tak payah nak pergi website yang tulis dalam Inggeris and then nak kena brain kejap untuk dapatkan ilmu. Sebab dapatkan ilmu tu kan 45 tu. So kalau katakanlah pencapaian tu, banyak jugalah benda-benda yang eksklusif yang kita dapat first hand source. Macam dia orang kata mungkin pada awal-awal 2011 tu macam kita ni you guys simply copycat website-website lain, translate dalam BM apa semua. Kita takkan nafikan benda tu, tapi pada masa sama along the time kita pun dah ada material-material kita sendiri. Sebab kita dah start pergi sana, dah start pergi sini, dah pergi macam-macam event, macam kalau katakanlah event saya pun sebab saya punya pengkhususan dalam EV, so saya ada jugalah pergi test drive kereta yang tak masuk lagi kat Malaysia untuk diumumkan lah. Sebagai seorang EV enthusiast dan aku belum lagi lah. Okay. So aku boleh tanya segala soalan-soalan kau kesentam je, aku cuba. Seorang non-EV untuk faham EV yang lain lah. Aku rasa kita mula start dengan misconception lah kot. Misconception, orang kata macam charging. So charging bila kau katakanlah kena nak faham pasal charging, satu AC ke DC lah. Satu lagi macam orang kata macam lama ke kat highway apa semua kan. Jadi yang first kali pasal charging lah. Kalau katakanlah charging,
first kali orang akan rasa charging ni lama. So charging tu nak jadi lama kalau DC ada beberapa faktor lah. So kalau katakanlah dekat charger tu ada 4 kereta masuk, then kita akan split, yang tu akan slow lah. Tapi yang tu, itu kata macam kerajaan nak galakkan, kerajaan tetapkan sasaran berapa banyak charger kena ada by akhir tahun, tapi sampai sekarang macam tak sampai. Sebab charger ni mahal. Untuk satu box saja. How mahal katakanlah pengecas tu adalah 180 kW. 180 kW ini nombor yang nombor TNB cakap lah kat saya lah. 180 kW bersamaan dengan tenaga yang digunakan oleh 60 biji rumah. Banyak. So untuk satu charger tu pun satu kos, lagi satu grid. So tempat tu tak banyak. Tu sebab charger tak banyak. Apa maksud nak faham grid ni? Power grid, electric grid. So macam dekat Beherang, dekat Senawang, diorang guna sistem bateri. So sistem bateri tu dia jadi macam kita punya rumah ada tangki air. Kan air kurang je, nanti yang pelampung hitam tu akan naik sebab air menitik perlahan. Yang bateri punya sistem tu macam tu, trickle charge. Dia nak dapat berapa cepat tu pun kena ada few conditions kena met. Satu, kereta tu berapa cepat dia boleh ambil, berapa tinggi dia boleh makan. So ada setengah kereta DC dia 77 kW je. Padahal bila 18 dia boleh. Tapi kalau dia pergi kat charger yang 180, elektrik masuk 77 kW je. Bodoh ke lah. Tak berapa bodoh bila Tak bodoh lagi. tak bodoh lagi. Kalau bateri dia mungkin 60 kW, 1 jam boleh penuh. So 77 kW, bateri 66 atau bateri 68, 180. So 180 ni maksud dia akan operate in the maximum capacity, tapi hanya yang boleh diterima pada 77 kW. Definisi apa laju tu daripada watt tu ke? Definisi laju itu sebab bila kereta EV dijual, dia akan cakap pengecasan ni 10% to 80% dalam masa 25 minit. Ada setengah kalau itu yang mungkin yang 400 volt punya infrastructure, 400 volt punya pada kereta tu. Tapi kalau kereta tu guna 800 volt macam Ioniq, macam Xpeng, macam yang baru-baru ni, kalau katakanlah contoh Volvo EX90, yang tu pun 800 volt punya infrastructure. Biasa kalau sebut 800 volt punya infrastructure ni, pengecasan dia sama ada 10 atau 20% ke 80% boleh bawah 20 minit je. Dan bila sebut bawah 20 minit, sebenarnya masa tu cukup macam, sebab saya dah review, saya memang intentionally pergi highway, memang bawa macam kereta petrol, memang laju lah. Lepas tu bila charge, memang literally cucuk, launch app, pergi toilet, pergi makan, bukan makan berat. Pergi toilet, mungkin ambil roti ke apa, lepas tu masuk kereta. Kalau masa tu bateri dah 20%, the whole cycle tu dah dapat balik dalam 70% dah. Macam charge phone. Macam charge phone. Tapi given untuk kereta level tu lah. Betul. Kereta tu biasanya mungkin akan jadi mahal. Kereta tu tapi tak mahal sangat lah. Istilah mahal kat sini, kalau saya kata mahal, saya akan, kalau untuk EV yang atas 200,000 tu saya akan kata mahal lah. Kalau EV bawah 200,000 tu saya rasa itu kebiasaan. Memang market standard sekarang banyak. Even sekarang market standard tak ada EV bawah 100,000 kecuali kalau ditawarkan diskaun lah. Saya pun macam baru bulan lepas yang pergi cuti Hari Malaysia. Yang sampai 16 September tu lah. Masa tu jam apa semua. Saya charge pun ada satu tu saya pergi dekat Bukit Merah, Gunung Semanggul. Dekat situ ada charge EV. Charge EV tu tak silap 60 kW je. Tapi saya bawa masa tu Volvo EX30. Volvo EX30 tu dia boleh terima 180. Again, 180 kW boleh terima. Tapi charger 60 kW je boleh masuk. So 60 masuk, so saya dapat 60 kW macam tu je lah. Tapi saya dapat lah lunch, kira masa tu dalam 20% bateri, saya dapat isi sampai 60%. Then macam habis aku tak boleh buat macam petrol lah. Aku nak isi minyak. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Pada keadaan teknologi sekarang ni memang tak boleh. Aku just nak refresh balik. Dia baik. Apa, macam mana kita nak faham yang pasal laju rendah tu, satu dia ikut dengan kereta tu lah. Ikut 3 benda. Kereta,
Kereta Kita tu on-board charger dia boleh je. dan juga pengecas tu punya capacity. Kebolehan. Speed. Lepas tu tempat yang kita charge juga lah. Betul. 1, 2, 3 lah. Boleh kata 3. Ya. So yang ni lah yang menentukan selambat ke cepat. Betul. Memang menentukan lambat cepat. Dan kalau mungkin ada 4 lah. Kalau tempat tu bateri. Bateri lagi slow Rephrase. Bateri maksudnya yang tadi yang macam Berang, Senawang, dia menggunakan sistem bateri. So ada masanya bateri tu tak penuh. So ada orang pergi charger tu mungkin memang boleh deliver 150 ke 180 kalau bateri dia full. Kalau bateri dia tak full, dia boleh deliver pada kelajuan 30 kW je. 1 jam 30 kW kot. So macam kau nak tunggu 1 jam 30 kW macam sikit sangat. Aku tengah Tentang brain. macam contoh kalau aku betul susun masa aku rasa aku have fun aku. Maksudnya macam contoh kita dah tahu kita commute selalunya Betul. berapa kilo. So sebenarnya kita lagi jimat in terms of masa nak kena pergi buang minyak tu memang hampir kurang kan. Dia kalau EV ni dia ada satu benda yang dinamakan apa? Charge when you can, not when you should. Katakanlah ni kita tengah sembang kan, kita tengah podcast ni. Katakanlah bawah ni ada charger. Kau charge lah. Kau charge, lepas tu kau akan keluar dengan 100%. Tapi itulah dia. Tapi itu akan menimbulkan persoalan lah. So aku kena fikir pasal charging every little time. Somewhat yes. EV ni bukan untuk semua sebab kau kena fikir. Sebab untuk petrol kau tak payah fikir. Kau masuk, kau pump. Even masa ada tahun lepas kot aku marah dekat online lah. By the time aku sampai, ada 2 EV tengah charge. Lepas tu satu tu baru keluar. So aku macam so diorang ni mesti dah ambil power lah. Aku masuk tengok lah. Charger tu tulis 5 kW je. Ada juga sampai sikit banyak tu kan. Charger tu 5 kW is charging speed. So bila charging speed, then automatically response kau adalah macam berapa jam shoot aku nak tunggu kat sini. Itu lah untuk kebanyakan orang. Orang semua tak nak fikir benda tu. Sebab kita memang dah biasa dah pump minyak semua senang apa semua. EV still infancy. So maksudnya tak ramai orang guna. Charger pun masih dalam peringkat baru nak growing apa semua. So kita mesti akan dengar wala-wala EV yang akan melungut lah kot. Yang akan melungut yang macam susah lah ataupun mungkin lepas 2-3 bulan best price I nak jual my EV car. Tapi learning curve dia memang tinggi. Tu cakap awal. Aku rasa antara salah satu benda yang aku perasan juga adalah aku rasa bukan nak kata leap of faith kan. Kita nak kena belajar telan yang kita nak kena start anggap kereta tu nak macam phone dah. Maksudnya kita tahu besok nanti cara nak diganti dia, cara dia rosak dia. Dia mungkin sama juga kenapa orang tak lompat ke smartwatch. So contoh macam aku tak nak charge jam aku. Takkanlah setiap malam aku nak kena charge jam aku. Berapa banyak benda aku nak kisah dia. Aku nak charge aku punya laptop, phone apa semua. Kalau pergi outstation sekali plug tu punya banyak kabel apa semua kan. So bila orang tanya macam kau tanya EV ke tak, memang aku akan tanya balik soalan-soalan ni kan. Kau nak buat pergi mana, kau duduk kat rumah mana, kau ni tinggal kat mana pun kadang-kadang. Macam katakanlah aku tinggal kat Skincan. Then aku fikir jap. Okay, Skincan ada plug pun mana DC kat situ. Yang ada AC. Tapi of course lah kalau kau duduk kat Skincan means kau ada rumah landed. Kan? Skincan rasanya tak ada. Kalau ada apartment pun mungkin few select lah. Tapi sama jugalah macam kat KL. Tak semua apartment majority tak ada charger. Tapi kat KL apartment yang kaya-kaya ni lah ada charger. Apartment kalau rumah WIP ke apa memang tak ada lah. Aku rasa macam make sense juga aku. Since kita dah terbiasa dengan kita being inflated sebab kita kena bayar kereta pada harga yang mahal. Lepas tu bila tiba-tiba kita macam kereta nanti akan jadi macam kita layan phone apa semua ni. Kan so mungkin yang tu lah kot antara kegusarannya. Tetapi antara benda yang seronok juga kalau kita tengok yang EV ni, dia orang paksa untuk manufacturer yang lain tu sebab je lah geng Chinese punya brand harga bagi lagi rendah kan. Itu so, yang aku enjoy part yang tu dia bagi semua orang gabra juga geng-geng yang bukan EV punya brand siapa. Itu panik kan. BYD harga 100 tapi sedap macam Okey, perang harga kan. Perang harga kita mungkin dah sampai ke masa. Tapi kena ingat perang harga ni sebab satu ada subsidi. Dia nak habis tahun ni kan. Bulan ni kita akan nampak ramai orang beli EV on panic mode.
Tapi itulah dia macam EV ni lifestyle akan berubah lah definitely lah. Siapa-siapa yang beli memang lifestyle berubah lah. Sebab charging tu is Kau kena conscious jadi tu kan. kau kena conscious, kau kena anxiety. Tak ada. By now aku tak anxiety. By now aku dah macam burik ni dah. By now macam battery 10%. Boleh pergi lagi ni. Aku rasa soalan lain daripada aku pasal nak tambah yang lain ni. Aha. Apa tadi kan dah Hans sendiri mention kata EV is apa at its infancy. Dia sama juga aku macam kalau geng-geng Warapet ni Wallpad. yang mungkin nak masuk ni dia pun tengah duduk ni lah apa kita nak bagi apa banyak EV user tapi infra tak cukup kan, nak buat infra cukup tapi EV tak banyak. Betul. Chicken egg. kita faham juga memang apa government memang nak pergi kat arah sana kan. Tapi tengok dengan depa pun nak cut off untuk hujung tahun ni, adakah kita mampu nak pergi dengan masalah apa ayam telur kita ni, kita nak buat macam mana? Then kita kena tengok 3 bulan ni sama ada Tiba-tiba ramai orang beli lah. tiba-tiba memang beli. Yang kedua, atau kalau kerajaan U-turn, rasanya kerajaan takkan U-turn. Rasa macam at current rate susah aku nak U-turn sebab kalau katakanlah sebab sentimen masih menebal. Sentimen macam tapi nak tak nak memang sentimen yang legit. Contoh macam EV ni mainan orang kaya apa semua. Yalah. Kau kena ada pelbagai sebab untuk melayakkan kau dapat EV. Macam contoh kau kena tahu macam nak charging. In fact macam dah beli rumah nak charging lah. Lepas tu kalau kata ada orang yang cakap kau nak zero cost kau boleh pergi solar. Solar tu dah berapa banyak pula. Tu kata kau daripada posisi kau yang ada duit, aku rasa duit is not a problem, then kau akan go all in dengan EV. Tapi kalau katakanlah is EV a better first car untuk family ke apa, aku rasa itu benda yang sukar. Sebab kalau katakanlah engkau contohlah kau kahwin and then kau tak pernah ada kereta pun. Kau beli kereta. Tapi then all this semua soalan tu lah. Kau beli kereta ni kalau pergi jauh macam mana? Kalau tiba-tiba kau nak balik kampung macam mana? Kalau tiba-tiba kau nak rush macam mana? So tu kata dia infancy dan dalam masa 3 bulan ni itulah kita akan tengok sama ada EV panic buy berlaku. And second, kita kena tengok juga penerimaan orang terhadap EMAS 5 dan juga MyV EV yang akan keluar. MyV bukan MyV EV lah, Product EV. Sebut MyV EV sebab MyV kan. MyV EV. Dia yang tu pun mungkin ada shift sikit kan. Okey, sebab untuk Pro 2 kalau ikutkan daripada ini assumption lah, ini palatau lah. Palatau sebab bulan lepas Pro 2 dengan Maybank ada bekerjasama. Dia nak buat, kalau dalam bahasa auto dia agility financing. Agility financing ni istilah yang dekat dalam Mercedes lah. Ataupun kalau BMW rasanya BMW EZ123 kot financing rasanya. Toyota ada juga. Tapi rasa hampir semua ada. Termasuk Honda pun ada juga. Dia kiranya engkau bayar tapi mungkin pada harga yang ada future value of the car. So macam apa, kau bayar tu macam murah. Tapi at the end of the 5 year then dia akan tanya kau nak sambung tenure atau kau nak terus bayar sekarang, habiskan bayar, ataupun engkau nak trade in, tukar dengan kereta baru. Okey. Kita pause kat situ sekejap sebab untuk Pro 2 EV dia ada cakap dia akan come up dengan something yang sistem sewa bateri leasing. Sebab ketakutan orang adalah EV adalah tak ada resale value. Yang mana baru minggu lepas Tesla ada yang barunya. Tesla tu range dia sampai 750 km. Pada harga 186,000 kot. Alamak, tak ingat lah pula. Tapi 180,000 rasanya. So 180,000 kau dapat 750 km. Banyak apa? Banyak. Dan meaning kau tak perlu banyak kali charge. Sebab benda charging ni yang biasanya pemilik EV kena fikir. Dan kalau katakanlah dia duduk apartment, dia tak payah charge, lagi better. So untuk yang Pro 2 tadi, so bila dia buat dengan agility financing, assuming kalau itu adalah kereta yang mampu milik apa semua, mungkin bulan-bulan dia pun mungkin 500-600 je patutnya. And then tapi
akhir 5 tahun tu, kau mungkin akan serah balik kereta tu kat Pro 2 balik and kau akan dapat the new car. Kau sambung loan kau. So mungkin macam mana orang react dengan benda tu? Aku rasa sebab nak tak nak kereta kat Malaysia ni boleh kata keperluan. Kita punya last mile ni kurang sikit lah. Kan? Bukan kurang lah. Kita kan ada faktor cuaca ni, hujan apa semua. So kadang-kadang macam kita dari rumah kita pergi LRT pun kita naik kereta. Tu sebab LRT dekat apa nama tu? Cyberjaya penuh parking. Lepas tu orang marah kan. Parking tepi jalan, bas nak keluar pun tak boleh. Dan kita harap lah kalau macam EMAS 5 pun. EMAS 5 paling baru dalam masa 24 jam dah 1,600 booking dalam masa 24 jam lepas live stream. So tapi dia tak beritahu lah. Dia tak beritahu versi mana satu yang paling laku. So nak tengok penerimaan macam mana adakah orang boleh terima EV yang local satu tapi low range. Sebab EMAS 5 yang prime 250 km. So kalau 250 km technically memang dia bukan tak boleh bawa pergi Melaka. Dia boleh bawa. Tapi dia charge lah. Dia kena charge lah. Dia boleh bawa pergi Changlun. Boleh ke nak pergi Changlun? 2 kali charge. Kita akan tengok penerimaan macam mana. Atau mungkin ini peralihan tenaga yang mungkin boleh menjadi lah. Oh, lagi satu. Kereta EV yang lepas ni akan diskaun. Disambung diskaunnya adalah yang CKD. Kalau sekarang ni yang ada CKD, Volvo lah. Volvo EX30 CKD. Itulah kiranya. Kalau katakanlah EV ni, dia sebut dia pasal infancy dia banyak lagi faktor-faktor lain lah. Dia terlalu banyak faktor. So kalau siapa yang membeli tu dia perlu ubah gaya hidup ataupun kalau macam nak belikan untuk anak-anak, well maybe rumah kau akan yang landed lah kan. Dan macam katakanlah nak pergi jauh, dia mungkin perubahan lah. So itulah penerimaan orang tu yang akan mendefinisikan apakah EV seterusnya. Dan kita Malaysia ni, kita nak tak nak kita adalah negara yang ada interest dengan otomotif. Kita ada dasar otomotif negara. Kita punya pun ada ramai vendor yang supply benda-benda otomotif. In fact untuk EMAS yang baru ni sistem operasi yang Inforia tu IFE yang depan tu panel tu dibuat oleh rakyat Malaysia. Acotec. So beli EMAS yang ni dia terus dapat Google Android Auto dan Google dan Apple CarPlay. So ada komponen-komponen lokal dia lah. Tapi tu lah kita akan tengok 3 bulan terakhir ni akan jadi penting. Kita akan tengok macam mana EMAS 5 dengan Pro 2 punya EV penetrate Malaysia. Alright, thank you so much. Oi, Aku rasa wrap up So kau nak beli EV ke tak ni? agama EV masih aku rasa benda yang semua aku maksudnya yang apa saya yang bagus lah sembang sebagai orang yang rasional hang address lah benda yang salah tu dia ada. Kalau duit kau tak ada tu kau tunggu dulu. Kau tunggu dulu, kau jangan jadi yang pertama lah.